leader. Jadi dalam perjalanan ni, leader kita memang akan daripada tak langsung apa pun, mula-mula orang memang tak pandai lah kan. Lepas tak pandai tu belajar sistem bagaimana nak lakukan. Lepas tu dah pandai, lepas tu kita nak mengajar macam mana downline kita jadi pandai. Tapi kita kena fahamkan dalam satu perjalanan ni kan manusia kan, setiap leader ada keperluan yang tak sama. Ada orang ada kengkangan kerja. Kan OT. Jadi kalau macam tu kan, kalau kita sebagai upline bagaimana kita nak bagi nasihat supaya dia boleh uruskan masa supaya OT dia tak drag terlalu banyak sampai dia tak ada masa buat BE. Sebab kita tengok kejayaan BE ni kita tak perlukan banyak wang, tak perlu. Kita pun tak perlukan CJ besar-besar, tak perlu. Tak ada investment lain, tapi hanya satu saja investment masa. Tapi kita tahu satu manusia hanya ada 24 jam. Betul tak? Dan okey, saya nak bagi ujian sikit. Mengapa kita 8 hari bulan Mac jadi hari kewanitaan? Why? 38. Mengapa 38? Kan tahu kan 8 hari bulan Mac tu Women Day tak tahu Alamak. Tahu. Yeah. Sebab wanita ada 38. Apa maksudnya 38? 38 jam. 8 jam untuk tidur lah kan. 8 jam untuk apa? Family. 8 jam untuk kerjaya. Sebab apa? Sebab zaman sudah ubah. Dan kita tahu wanita sebenarnya dia boleh buat banyak perkara kan. Selain pada isteri, selain pada ibu. Dan you tengok sekarang kalau nak hanya jadi suri rumah tangga, you orang cukup tak? Apa pun tak mau buat, hanya jaga anak macam tadi tu Dr. Yusuf lah kan. Dia punya suami Captain Alex kerja di Singapore Airlines. 1 bulan $, hampir macam ni. Hampir. Jadi dalam 20 lebih tahun, Dr. Yu punya family semua setia. Sudah disediakan. Jurang untuk 3 anak, financial freedom. You tahu sudah hampir 50 negara mereka semua pergi. Memang travel gila. I tanya, you nak pergi mana lagi? Australia pun sudah 8 kali. Melbourne, Perth, Sydney. Baru bulan lepas tu holiday kan, datang lagi Perth. Dia pergi Perth bukan 1 minggu, dia pergi Perth 12 hari 2 minggu macam tu. Captain Alex yang bawa apa caravan lah, yang jalan-jalan macam tu. Caravan lah. Jadi bagi mereka flight ticket free mah. Singapore Airlines punya facility sangat bagus. Dan income $, pun kali 3 kan besar. Jadi bagi Dr. Yu, dia dah jadi suri rumah tangga hampir 12 tahun. Betul. Dan semasa kita pergi jumpa dia, kita bagi tahu dia, wanita 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk family, 8 jam boleh buat kerjaya sendiri. To make you feel you are somebody, you have value untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk suami dan untuk masyarakat juga. Jadi kalau kita sebagai leader kan, paling pentingnya kita belajar dulu. Lepas tu kita ajar downline kita. Lepas tu kita bantu lebih banyak downline dapat apa yang kita dapat. Kebebasan kewangan. Dan kebebasan masa dari segi kita tak payah terikat pada makan gaji. Kita ada freedom untuk buat BE. You nak buat bila-bila boleh. Kan? You nak buat bila, you nak buat berapa jam, dan kita ada keadaan lipat ganda di BE. Jadi itulah sangat sesuai untuk housewife pun boleh buat BE. You tengok ramai dah housewife berjaya. Kan? Professional pun kena berjaya juga. Kan? Jadi I doakan untuk you orang menuju ke RCCA. Okay. Lepas upline jadi RCCA, downline jadi apa? Ikutlah je jalan ke upline, betul tak? Buat sampai jadi. Utamanya I nampak semua muka ni young entrepreneur. Tak yang never too late. Never too late. Betul. Kan? Happy dah datang ke Melbourne kali ni. Happy sangat. Perempuan bunyi kat belakang. Mesti mau happy. Sebab apa? Sebab apa yang kita sebut tu kan adalah satu pasukan, sehati sejiwa kan. Satu perkara kita lakukan seumur hidup. Kalau you nak kekal melancong dengan kita orang, kena pastikan you berjaya, betul tak? Kalau you tak berjaya, macam mana you boleh selalu bersama dengan kita? You masih lagi kerja. You tak ada kebebasan. Kan you punya kewangan tak cukup. Dan you punya otak pun banyak masalah, sentiasa down. Kan? Jadi datang ke BE, you happy. Sebab apa? Sebab kita bantu orang. You tengok semasa kita pas positive energy, kita pun dapat positive energy, betul tak? Kita bantu orang sihat, kita sihat.
kat ini nak pahala kan. Kama. Jadi kalau kita bantu orang berjaya, kita kejayaan tu sampai dunia sekarang ni duniawi sampai ke akhirat. Yang you tak akan nampak. Sebab tu yang Kadip selalu pesan apa? Menggandakan pahala. Ya. Ramai orang di luar sana memang tak ada peluang. Kan? Dan semasa kita dapat bantu dia cakap thank you ke tak cakap thank you pun you sudah dapat kegembiraan tu. Kan? Tak payah tunggu downline kata thank you punya. Tapi you buat apa yang you perlu buat. Sampai satu hari nanti dia buka minda dia. Dia nampak, dia rasa inilah peluang, inilah tempat untuk dia makin maju, makin baik, makin bahagia. Betul tak? Betul. Kalau buat BE buat sampai tak bahagia, suami isteri hari-hari marah, lawan, tak happy. Lepas buat BE balik rumah cabar suami. You tahu sekarang ICCA tak ada kebahagiaan. Ini berlaku dalam MLM di luar tau. You tahu tak, ada downline saya sebelum ni lah, Chinese downline. Suami isteri selalu marah. Review marah. Depan kami tau. Saya kata kalau macam tu kita berhenti kat sini, saya rasa kita tak payah review. You orang balik, settlekan you punya family issue tu. Kalau you lagi husband wife marah-marah disebabkan oleh BE, jangan buat. Betul tak? Buat apa? Sebelum buat BE tak marah. Lepas buat BE tu suami lagi ego. Lepas buat BE isteri lagi ego. No. Kita tak mau kebahagiaan tu rosak sebab BE. Kita nak you buat BE lebih mesra. Macam tadi dalam bas kan, Gaby, Fiona. Kalau you kena CCA saya yang tengah pak CCA ni kan, suami isteri ni memang jenis yang ganas sikit. In Chinese kita kata satu naga, satu harimau. Panas-panas. Macam tu lah kan. Mana boleh naga dengan harimau dalam satu lubang, dalam satu gua. Mestilah lawan kan. Jadi mula-mula mereka ada bisnes sendiri lah. Fion ada kilang baju. Gavin ada IT dan restaurant punya bisnes. Jadi mereka memang lawan punya, suka lawan. Datang ke BE pun lawan juga. Jadi lepas 6-7 tahun ni mereka sudah tahu bagaimana bekerja sama as a team. Respect. Lepas tu biasanya yang isteri tu suka panas barang punya sudah boleh tengok MacGyver dia panggil dia. Suami dia boleh buat banyak perkara kan, dapat bina rangkaian yang satu pergi Hong Kong, satu pergi Indonesia. Sekarang satu pergi Indonesia, satu pergi Singapura, satu boleh pergi ke Penang. Husband and wife 200%. Kita tengok kadang-kadang mungkin kita rasa suami isteri buat perkara yang tak sama, tapi hara tuju tu mesti sama dulu. Betul tak? Sebab BE untuk bahagiakan kita supaya kejayaan ni dimiliki bersama. Tak kira isteri mula dulu atau suami mula dulu. Ini adalah mengapa saya kata ownership kena ada bersama. Kalau suami isteri tak ada ownership bersama, dia akan terasa macam you mau bergerak atau mau bergerak. Tak apa, kita bincang dulu. Kita masukkan unsur keluarga. Betul tak? Bila you nak masa untuk anak, masa untuk family, masa untuk business BE, masa untuk parents, kena bincang lah kan. Jangan you jaga mak you, I tak payah jaga mak saya, tak boleh juga. You balik kampung, I tak mau balik kampung saya kan. Kalau kampung tak sama tempat lah. Jadi inilah kita pun masuk dalam planner. Kan biasa saya dengan Liang akan kita plan bersama untuk downline kita supaya you rasa difahami. Okay, 200% tu suami isteri faham satu sama lain. Lepas tu dapat bergerak lebih jauh. Lebih jauh bukan setahun dua tau. Sampai bila? Sampai mati. Your last breath sampai akhir. Itu pun setelah kita nampak. Itu pun kita berani tekad dan komit bergerak bersama dengan you orang. And 5 years kami masih ada. 10 tahun lagi makin ada. Lepas 20 tahun kalau keizinan Tuhan kan, mungkin you boleh hidup sampai 1 tahun. Mana tahu kita boleh lagi pergi jalan-jalan, pergi makan bersama. Tak kira kat Malaysia atau di luar negara. Okey? Dah habis masa you orang jalan-jalan. Okey, pergi ambil gambar. Thank you, Cik An. Okey, pergi